Assalamualaikum, mahaba. Hari ni Umi nak pergi ke bandar. Nak pergi hantar ubat Amsyah, ubat abang. Ubat dia dah habis hari ni, tapi ada stok dekat rumah. Lepas tu ya, kena pergi jumpa dia lah. Tak lama, sekejap je. Jadi sepanjang kita nak berjalan ni, InsyaAllah kalau Umi berkesempatan, Umi akan buat video sepanjang perjalanan Umi pergi bandar. Hope so lah Umi tak ngantuk. Kadang-kadang Umi naik bas je ngantuk dah. Orang kata mabuk jalan Lagi-lagi lah kalau naik bas yang airconnya best kan. Sebab daripada rumah ke bandar akan masa dalam 45 minit. Jadi memang sempatlah tidur. Okey. Kadang-kadang dah tahan lah. Mungkin nampak tu usia kot. Dulu naik bas boleh tak tidur berjam. Tapi sekarang tak boleh. Naik, duduk je, selesa sikit, hanya selamat. Okey. Jom teman Umi jalan. Kita ke bus stand. Bus stand ada dekat depan tu lah. Jalan. Kalau daripada sini boleh nampak lah jalan besar depan sana tu. Zoom sikit. Jalan depan tu nampak lori-lori lalu. Tu jalan besar lah. Nak ke bus stand belah sana. Jadi bayang-bayang. Hai. Jadi nak ke sana lah. Nak lintas tunggu bas. Sekarang dalam lebih kurang pukul 8. Bas sampai insyaAllah. Paling cepat dia akan sampai 8.28 ataupun 8.30. Paling lambat 8.40. Dalam pukul 8 gitulah. Kalau Umi terlepas jam tu, maka kena tunggu bas pula pukul 9, 9.30 macam tu lah. Berjam pula nak tunggu Selalunya kalau Papa tak kerja, dia akan hantar sampai bus stand tu. Tapi hari ni Papa kerja petang, kerja pagi. Makanya kena berjalan. Exercise lah. Sorry, macam mengah dan excited sebab dah lama sangat tak buat video. Lama sangat tak buat video sebab handphone lama, memori sangat nazak. Alhamdulillah ada rezeki sikit, dapatlah beli yang murmur je untuk bolehlah lepas untuk edit, buat video yang terbaru kan. Sebab dah lama sangat menyepi YouTube ni. Jadi nak mengimbas kembali dan nak meraihkan juga followers, subscribers Umi yang baru. Terima kasih mana yang dah subscribe Umi. Terima kasih sangat-sangat. Tekan loceng untuk dapatkan info-info terkini dari Umi. Salam perkenalan juga dari Umi. I'm from Malaysia. Banyak subscribers Umi daripada negara jiran. It's okay. Umi pun memang selesa berkawan dengan sesiapa je. Umi yang dekat Malaysia ni pun, kawan-kawan Umi pun ada yang tergolong daripada orang Indonesia. Walau kat Johor, kat Pahang ni sendiri, Umi ada kenal beberapa orang bibi lah. Memang Umi akan kalau jumpa bibi baik. Sebab okey, kita serumpun buat kan, kita bersaudara. Jadi kenapa perlu kita bermusuh? Jadi Umi dulu pun masa Umi belajar di sekolah, masa Umi belajar dulu pun, ibu angkat Umi yang dekat sana pun orang Indo juga. Umi panggil ibu. Kalau
Kalau datang makan ibu, tapi tak pernah ambil kesempatan maksudnya suruh belanja ke tidak. Cuma untuk melepaskan rasa rindu dengan rumah, dengan mak. Jadi ibu tu lah, datang ibu nak makan ni ibu, boleh, dapat pun lebih lah. Contoh kalau makan udang ke, dapatlah seketul lebih. Tak adalah lebih sampai kenyang, tak. Kenyang tu bayarlah. Bibi pun datang kerja, ibu tu pun datang sini kerja, nak cari rezeki, nak hantar kat sana. Diorang faham keadaan diorang pun bukannya mantap sangat kan, bukannya stabil mana. Sebab tu diorang sanggup merantau jauh demi sesuap nasi, demi anak-anak kat sana. Kenal ramai borak kan, datang tanya macam bibi ada seorang kat sini. Bibi dia datang dah duduk sini dekat 10 tahun. Dah 10 tahun. Anak dah bercucu dah. Dah kahwin, dah ada anak tu, dah ada anak. Tapi disebabkan kelangsungan hidup dengan nak kerja, dan dia selesa kat sini, tu yang lama pula kat sini. Malah bibi yang Umi kenal, lebih kenal orang kampung ni daripada bibi. Salah. Bibi tengok dah mabuk bibi tu lebih kenal orang kampung daripada Umi. Aduh, lawa lah. Lagi terima kasih lah sahabat-sahabat dari Indonesia. Salam kenal dari saya. Terima kasih selalu like posting saya. InsyaAllah kita kalau tak diketemukan di sini, kita diketemukan di syurga nanti insyaAllah. Doakan kami boleh berjumpa lah. Doakan kita boleh berjumpa. Kadang-kadang bahasa Melayu saya pun problem juga tak, sebenarnya nervous. Lama tak buat video. Keadaan macam ni. Mana? Berjalan kan agak jauh. Tapi dalam borak-borak ni pun dah nak dekat. Dah nak sampai dah depan perfect simpang jalan ni. Hanya Umi segan juga sebenarnya nak buat video kat sini, kat kampung ni. Sebab tak ramai yang buat video macam ni. Dan mungkin tak ada kot. Kalau ada pun diorang tak ada nampak sangat. Umi ni sebab selalu keluar, kadang-kadang buat video tapi tak post. Dia nak edit je handphone dulu memori full. Nak edit je tak boleh. Dia lama mendiamkan diri dan menghilang sekejap. Okey. Dah sampai dah. Tu jalan simpang. Tu kita lintas sekejap lagi. Mau Umi melintas jalan ni. Kadang yelah, yang ni depan ni highway sebenarnya. Kampung Umi ni betul-betul dekat dengan highway. Ni highway kalau orang panggil lebuh raya Segamat Kuantan. Ataupun Segamat Muazzam. Ni lah lebuh rayanya. Tu yang kadang-kadang orang bawa kenderaan sini laju-laju. Tak tahu kadang-kadang apa yang nak dikejarkan. Sikit perut. Bersangka baik kesunuzon. Umi lupa sarapan ke tadi? Sebab nak cepat nak siap. Bangun dah pagi. Siapkan suami tu semua bekal masak siap-siap. Kadang-kadang lupa nak makan. Baring kan, rehat-rehat. Dah bangun. Umi akan bangun biasa 5:30 kalau suami kerja pagi nak siapkan bekal.
lori. Okay, sekarang ni kita nak melintas lagi bus stand tu. Lagi bus stand ni. Mana? Jalan. Tu bus stand. Ni bus stand kat situ. Nak tunggu bas. Jadi kita kena melintas kat sini lah, senang. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mari kita berlari. Alhamdulillah dah sampai seberang. Okey. Penat berlari. Kat sini memang highway betul. Jadi jalan memang busy. Kat sini kemalangan maut berapa kali dah banyak. Kesian rasa. Sebab memang kereta, lori laju, tapi tak semestinya aksiden dengan kenderaannya. Sebab kawasan ni ada sawit kan, belakang-belakang tu ada hutan. Maka aksiden sebab binatang pun ada. Baru-baru ni ada aksiden kerana apa tu? Kinzir kena langgar. Kinzir tu kena langgar. Motor tak perasan langgar kinzir tu. Jatuh, meninggal. Tak sampai waktu dia kan. Okey. Sikit lagi nak sampai bus stand. Panas sekarang ni. Ini pakai sweater. Panas. Apalah. Kat baju ni angin tiup. Kat baju kat angin kalau tiup tudung ke apa dia melekat. Jadi kita nak jaga supaya tak membentuk. Panas sikit lah. Tak apa. Panas dunia. Okay, kita dah sampai bus stand. Kita tunggu kat belakang bus stand. Redup sikit. You all tahu tak pasal aplikasi yang membantu anak-anak buat kerja sekolah? You rasa benda tu sesuai tak? Sebenarnya bagi Umi tak sesuai. Sangat tak sesuai. Sebab memanglah memudahkan urusan anak buat kerja sekolah dan semua betul, confirm. Tapi jalan penyelesaian untuk anak tu tak ada sebenarnya. Sebab apa? Dah diajar untuk mudah kan. Contoh lah kalau Umi dulu kan, masa mula kenal pasal kalkulator pun cikgu tak bagi guna kalkulator. Dia kata congak sendiri, kira sendiri, conteng buku, tak apa. Cikgu dulu tak bagi walaupun guna kalkulator je. Sekarang ni kalkulator tu dah berluasa, siap ada yang saintifik lagi bagai-bagai. Pula ada aplikasi nak sebut lah pula. Tak sesuai lah. Sebab budak-budak akan jadi tak reti nak menyelesaikan masalah. Bising sikit lah kau punya cakap sebab kat highway kan. Tapi bila
masih lagi nak berborak. Kalau dia kat rumah nanti dengan anak-anaknya lagi. Dengan kerja hakiki lagi. Tahan penat lah. Sebab lama tak berjalan. Selalunya mudah naik motor je. Lintas ke sini. Hari ni berjalan. Agak sesak sikit nafas. Nampak tak? Dah lama tak exercise kan? Berapa sekarang? Bas pukul 8 lebih. Hope so. Sangat-sangat harap bas tak ramai orang. Bas tak ada tempat duduk. Ada tempat duduk yang penting. Ada tempat duduk. Sebab kalau ramai tak ada tempat duduk, kena menyempit, berdiri dan terhimpit. Susah. Oh, baru 8.17. Lambat lagi. Tak apalah, lambat pun. Teman lah Umi. Pening lah kepala tengok video ni. Kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan. Tak ada assistant wak. Tak ada assistant. Alay, baru nak ada video satu dua ketul. Nak kena ada assistant. Kelakar pula. Korang semua kalau setuju dengan Umi pasal aplikasi tu, cuba komen kat bawah. Dan apa yang perlu kita buat sebenarnya? Sebab sekarang ni handphone anak-anak rata-rata 80% ada handphone. Adalah setengah ibu bapa yang tak menggalakkan anak-anak ada handphone. Aktiviti semua dekat handphone ibu lah kan, parents. Zaman dulu anak-anak zaman dulu kentalnya tak dipuji pun okey, still okey, jalan terus. Sebab kadang-kadang mak bapak kita keras, mak kita pun keras. Di zaman sekarang tak dipuji jadi isu. Taklah selalu sangat nak kena puji sentiasa kan. Alah, kadang-kadang bingung nak menghadapi anak-anak zaman now ni. Mana bas lambat pula. Sampai tahan bas. Bas kita ke apa? Tahan bas. Okay, bas nanti cantik. Okey, tak ramai orang. Terima kasih. Ya, bagi. Oh, lupa pula. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak ramai orang. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang kita naik bas. Pakai ni. Kemungkinan besar tertidur tu ada. Kita dekat dulu. Dan sambung sampai. Okey. Jom kejap lagi. Ini berlagi pemandangan perjalanan ini dari kampung ke Bandar Kuantan melalui tingkap driver, pula tingkap bas.
Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat Bandar Kuantan. Ni lah tempat bandar, tempat tumpuan orang ramai. Ni kompleks Teruntum, bangunan terawal yang ada dekat Bandar Kuantan ni yang masih ada. Tapi ada berbagai-bagai ruang kat situ, tempat servis handphone dan sebagainya. Ada pangwayang dulu, sekarang kita tak tahu lagi. Jadi tempat pasar raya yang mall lah, kita pasar raya pula mall lah, macam mall lah. Tapi dulu, sekarang ni dah tak relevan. Tapi kalau orang-orang tua memang suka pergi situ. Memang best bagi mereka lah, sebab memori lah kan. Ni Bandar Kuantan ni ni bangunan lama tau. Ni semua bangunan lama lagi. Sebab bangunan ni memang dari dulu lagi dah ada dah. Pada masa Umi kecil-kecil lagi dah ada dah. Umi lahir kat sini, lahir di Pekan Jadi kampung tadi tu, tempat lahir Umi. Sekarang tu jadi tempat tinggal lah. Ni bangunan baru. Bangunan baru. Tak tahulah diperbaharui. Rasanya dicat balik. Masa tu tak berapa sure. Macam-macam ada. Jadi Bandar Kuantan ni tempat bandar tumpuan lah. Bandar besar ibu negeri Pahang. Inilah tempatnya, Bandar Kuantan. Banyak je yang bangunan-bangunan lama yang masa zaman Umi ada lagi. Sekarang ada lagi. Yang ni pokok ceri. Siapa pernah makan nasi ayam pokok ceri? Biasa kat situ. Kenapa pokok ceri? Sebab kat situ ada pokok ceri besar. Diorang buat warung kat situ. Jadi memang Umi selalu jalan ni. Hampir setiap minggu lah mesti pergi bandar. Urusan biasa hospital, tengok anak, macam tu lah. Tambang pas tadi daripada kampung sampai ke sini hanya RM5 pergi dan balik ke RM5. Kalau pergi balik dia seorang dewasa RM10 lah. Boleh lah kan untuk jimat. Memandangkan minyak pun dah naik sekarang. Kita gunakan pengangkutan awam. Realistik sikit lah. Okey, ni pasar. Ini pasar basah, pasar besar Kuantan. Ni bangunan ni ada dulu Ocean. Siapa dulu ada Ocean? Saya pergi Ocean. Ni bangunan baru ni. Bangunan baru dulu ni kedai biasa je kot. Dulu tak ada. Tu tapak biasa. Sebab apa? Kat sana tu dekat bangunan yang ada line biru tu, dulu tu bus stand kan. Terminal bas besar. Sekarang dah jadi UTC dah. Tempat buat IC, pasport, apa tu lagi, ada klinik kesihatan dalam tu, macam-macam lagi. Sekarang satu tempat tumpuan lah. Sekarang ni Umi dah nak masuk untuk pergi ke bus stand. One day nanti Umi tunjuk pula suasana malam dia. Sebab Umi ada video malam dia. Video malam Bandar Kuantan. Masa tu Umi record. Masa nak balik ke rumah, naik bas terakhir. Sebab masa tu hantar anak Umi yang nak balik ni lah, universiti. Umi cakap ni macam berlumba-lumba kan. Tak tahu nak cakap apa. Sorry lah korang sebab bila first time buat balik macam keliru lah, kelang kabut, tak tahu nak buat apa. Okey, Umi dah sampai dah. Bus stand Umi. Tidak. Bus stand yang Umi akan turun. Okey, itu pasar. Okey, inilah bus standnya. Dulu ni hanya sekadar jalan biasa je. Sebab bus stand dulu ada kat satu kawasan dipanggil Benteng. Tapi kat situ pun kalau masih ada lagi dibuat bus stand, tak relevan jugalah. Sebab makin sesak bas nak keluar masuk lagi, dengan keadaan orang lagi, kereta makin banyak kan. Okey, Alhamdulillah dah sampai. Ni bas pink. Dulu Rapid, sekarang My Bus. Okey,
sampai dah. Alhamdulillah. Okey, nak turun pula. Tadi Umi tidur je kan. Di tengah tunggu turn orang lalu. Okey, sekarang ni kita nak turun. Nak keluar daripada seat. Dan jom. Slow-slow, kaki kram. Duduk lama sangat kaki kram. Okay. Suara asal video ni dia tiba-tiba hilang. Sorry lah pakai voice over. Reda je lah Selamat lah. Pecik slow. Take your time. Alhamdulillah hujan lah kat luar. Sejuk sikit. Okay, ni lah bas yang Umi naik tadi. Mara Liner. Dan ni juga lah bas yang Umi akan naik balik. Untuk balik rumah nanti jadi. Okay, ni my bus. Kami nak duduk dulu. Kat tempat duduk. Untuk tunggu anak bujang Umi. Sorry lah kalau korang tengok tadi sengit-sengit handphone tidur sedap tu, ngantuk lah. Okay, tunggu anak bujang sekejap, telefon sekejap. Sambung sekejap lagi Okey lah, sampai sini dulu. Takut nanti ada urusan. Jumpa nak video. Jumpa dengan ni pada video yang akan datang, InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Terima kasih korang sebab sudi menonton video Umi. Sorry lah tak dapat record masa jumpa anak Umi sebab handphone Umi habis bateri. Nasib baik buat ending tadi.